Kenapa kanser kolorektal semakin kena pada orang muda? Ini dah round kedua saya cakap pasal kanser kolorektal pada orang muda. Ramai DM saya tanya kenapa? Kenapa 30-an, 40-an tiba-tiba jadi macam ni? Hari ni saya nak masuk dengan lebih mendalam. 15 years ago, 15 tahun lepas, kalau ada pesakit 35 tahun dengan kanser kolorektal, semua doktor terkejut. Sekarang, setiap 2-3 bulan, saya ada jumpa somebody yang lebih kurang 40-an atau late 30s. Dan trend ni bukan di Malaysia sahaja, di United States of America, di Eropah, di Jepun, semua pun sama trend dia. Ada 4 suspek utama seperti yang kita dah discuss sebelum ni. 1, makanan ultra processed including nuggets, sausages, instant noodles, cordial gula. Generasi ni tumbuh dengan benda ni. 2, antibiotics berlebihan. Bila kecil, demam sikit, antibiotics. Ini akan mengacau microbiome usus kita. 3 is obesity daripada muda lagi. Anak-anak sekarang gemuk lebih awal daripada sebelumnya. Dan 4, mungkin ada berkaitan dengan faktor nombor 3 tadi, adalah sedentary lifestyle. 24 jam ataupun most of the time of the day tu spend in front of the screen. Bahaya sebenar, doktor pun selalu miss. Sakit muda datang dengan darah dekat tisu, assume buasir. Sakit muda datang dengan sakit-sakit perut, assume lah IBS atau gastrik. Bulan lepas bulan, symptoms tu sentiasa ada atau continue sampai satu hari, tiba-tiba dah stage 3. So kalau korang 30-an, 40-an, ada simptom yang bertahan lebih 6 minggu seperti berdarah, perubahan daripada segi tabiat membuang air besar atau sakit perut, jangan di brush off begitu saja. Push for proper investigation. Umur bukan kebal lagi.